Alhamdulillah kita dah sampai ke masjid yang kedua, Masjid Al-Azim kat Melaka. So okey, hari ni aku akan buka tarawih dekat Masjid Al-Azim ni lah kat Melaka. So malam ni rasanya tak ada jumpa orang sebab tak ada roger-roger siapa-siapa kat Melaka. Tapi kalau ada kita tengok macam ni. Masjid Al-Azim, jom. Pun dah sunyi lah. So kita dah habis tarawih tadi. Habis tarawih aku keluar pada masjid, ada geng kancil, geng-geng Melaka. So diorang dah tengok story. So ni diorang dah sampai. Ni lagi kot sebiji 2 sampai. So lepas ni diorang nak ajak pergi ke lepak-lepak. Okay, kita ambil gambar sikit dengan geng-geng kancil ni. Okay, jom.